Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam pintar KDRI. Baiklah, ini merupakan tugasan kedua bagi kursus BBMB 3223, pengajaran kemahiran bahasa dalam bahasa Melayu. Pensyarah bagi kursus ini ialah Encik Mansur bin Cik Tung. Baiklah, tugasan kedua ini merupakan tugasan kumpulan. Jadi, eloklah dulu kalau saya memperkenalkan ahli kumpulan saya terlebih dahulu. Baiklah, ahli kumpulan saya terdiri daripada 3 orang, iaitu Muhammad Dennis Ajubat bin Masrur, Muhammad Adam bin Asy'ari dan saya sendiri, Muhammad Rohaizat bin Muhammad Rofi. Baiklah, pada tugasan yang kedua ini, iaitu persembahan, kumpulan kami diminta untuk menganalisis RPH yang telah dilaksanakan oleh guru semasa PDP. Baiklah, untuk perbincangan pada kali ini, kumpulan kami akan menceritakan sedikit pengenalan apa itu RPH dan yang kedua, apakah kelemahan atau kekurangan yang terdapat pada RPH tersebut yang dianalisis. Yang ketiga, kelebihan atau keistimewaan yang terdapat pada RPH tersebut. Dan seterusnya, apakah penemuan baru yang terdapat dalam RPH dianalisis. Yang keempat, apakah usaha-usaha yang boleh ditambah baik oleh guru dalam kandungan RPH tersebut. Apakah impak kepada proses PDPC yang akan datang. Adakah dia perlu diteruskan ataupun tidak. Dan kumpulan kami akan menceritakan adakah objektif kandungan yang terdapat dalam RPH ini tercapai atau tidak. Dan kumpulan kami akan membuat sedikit kesimpulan. Baiklah, ini merupakan RPH kumpulan kami yang pilih untuk menganalisis kemahiran menulis, iaitu 3.0. Baiklah kawan-kawan, kita pergi kepada pengenalan terlebih dahulu. Jadi, apakah itu RPH? RPH ini merupakan singkatan daripada rancangan pengajaran harian. RPH ini merupakan satu perancangan serta penerangan terperinci guru tentang pengajaran dan pembelajaran, iaitu PDP, yang disediakan terlebih dahulu sebelum mereka mula mengajar. Jadi, RPH ini amalan penting oleh guru untuk membantu guru mengenal pasti objektif pembelajaran, bahan batu mengajar yang berkesan dan sesuai, strategi pembelajaran yang berkesan pada murid-murid, aktiviti yang sesuai dengan pengajaran yang berlaku pada hari tersebut, dan penilaian sesuatu sesuai dengan tahap penguasaan murid. Jadi, selain itu, RPH ini juga menjadi bukti persediaan guru sebelum melakukan pengajaran secara berkesan. Hal ini demikian kerana guru dapat menambah baik keperluan yang perlu ditambah baik dalam pengajaran yang akan datang. Jadi, setiap RPH ini mempunyai struktur yang memastikan mengikut keperluan yang perlu ada dalam RPH tersebut. Jadi, terdapat kebiasaannya pelbagai variasi yang terdapat dalam RPH, tetapi dalam RPH tersebut perlulah mempunyai 5 perkara, iaitu yang biasa dilihat, iaitu objektif, kandungan atau topik khusus, aktiviti pengajaran dan pembelajaran, penilaian dan tugasan. Jadi kelima-lima struktur ini amat penting untuk memastikan RPH itu adalah yang terbaik dan sempurna untuk dijadikan sebagai kandungan sebelum melakukan pembelajaran.
Jadi, apakah kelebihan yang terdapat pada RPH yang dianalisis? Jom sama-sama kita analisis. Baik, untuk kebaikan yang pertama yang terdapat dalam RPH ini, cikgu guru ini menggunakan penggunaan BBN yang autentik. Mana dalam RPH tersebut, ia menunjukkan usaha guru menggunakan bahan bantu mengajar BBN yang realistik. Mana murid-murid ini boleh merasai objek tersebut. Itu BBN tersebut. Dalam set induksi, guru memperkenalkan topik keledai yang sebenar. Jadi ini adalah kebaikan ataupun kelebihan BBN yang sangat autentik, yang sangat menarik yang digunakan oleh guru untuk memberikan murid-murid dengan situasi yang sebenar. Jadi contoh dalam RPH yang dianalisis ini dapat kita lihat pada set induksi, mana guru menunjukkan topi keledai dan meminta murid untuk meneka apakah kaitan objek tersebut dengan isi pelajaran pada ini. Jadi ini membantu murid-murid untuk mengaitkan dengan kehidupan seharian mereka. Jadi apakah kesan sekiranya guru menggunakan BBN yang autentik ini? Jadi ia dapat membantu, dapat menjadikan pelajaran pada hari tersebut lebih hidup berbanding BBN yang digital, di mana murid-murid tidak dapat merasai secara realistik. Jadi murid dapat membuat hubungan antara kehidupan seharian mereka dengan mengaitkan penggunaan topik keledai tersebut, serta ia dapat memahami isi pelajaran yang akan disampaikan oleh guru, iaitu kerjayaan dan kisah tokoh dalam bidang sukan permainan permotoran. Baiklah, kelebihan yang kedua pula yang terdapat dalam RPH dan yang dianalisis ini adalah pelaksanaan aktiviti PAK 21, di mana ini merupakan pembelajaran abad ke-21 yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri. Jadi, RPH yang telah dianalisis ini menunjukkan RPH yang dianalisis ini dapat dilihat dari sudut aktiviti pengajaran yang dilaksanakan lebih berpaksikan kepada pembelajaran murid. Mana aktiviti yang dilaksanakan itu berpusatkan kepada murid, bukan hanya kepada bahan bantu mengajar sahaja. Jadi dapat kita lihat guru membahagikan murid kepada kumpulan. Ia dapat membuka peluang perbincangan dan membentangkan hasil pembincangan mereka. Kaedah pembelajaran abad ke-21 ini yang menyokong kemahiran komunikasi, kolaborasi dan kreatif dan pemikiran kritis ini amat diketengahkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri, iaitu KPM. Jadi contoh yang kita dapat lihat dalam RPH iaitu pada langkah yang kedua, guru ada menyatakan murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan guru mengedarkan soalan kepada setiap kumpulan. Jadi murid perlu menulis jawapan di atas kertas majung yang membentangkan hasil pembincangan mereka. Jadi pelaksanaan aktiviti ini amatlah menarik dan mengetengahkan elemen pembelajaran abad ke-21 itu sendiri. Jadi apakah kesan sekiranya guru menggunakan kaedah pelaksanaan aktiviti pada abad yang ke-20? Jadi aktiviti ini dapat meningkatkan pelibatan murid secara aktif. Itu murid kerana aktiviti ini berpusatkan pada murid. Jadi murid juga dapat peluang untuk mengembangkan keyakinan diri dan dapat berinteraksi secara berkesan dalam bilik darjah. Baiklah, kelebihan yang ketiga dan terdapat dalam RPH yang dianalisis adalah penerapan nilai murni dan elemen merentas kurikulum AMK. Jadi dalam RPH yang dianalisis ini dapat dilihat dari segi penggabungan cik guru menggabungkan nilai-nilai murni dan EMK secara tersusun. Jadi
penggunaan teks, iaitu tajuknya Idola di Lita. Tajuk pembelajaran pada hari itu memberi peluang kepada guru untuk menerapkan nilai murni seperti keberanian, kegigihan dan kasih sayang yang ditunjukkan oleh tokoh yang terdapat dalam teks itu. Ini menjadikan jadi murid-murid terinspirasi dengan kejayaan yang dimiliki oleh tokoh yang terdapat dalam teks tersebut. Jadi penerapan nilai murni ini amatlah penting dalam membentuk sasiah murid yang baik selain daripada kemahiran berbahasa. Jadi dapat kita lihat dalam contoh dalam RPH yang dianalisis itu, guru ada menyatakan elemen-elemen nilai murni yang diterapkan oleh guru dalam pembelajaran tersebut. Contohnya nilai murni, guru ada menyatakan nilai murni, kegigihan, keberanian dan kasih sayang. Manakala guru ada pula menyatakan EMK, iaitu pendidikan sivik dan kewarganegaraan. Jadi, apakah kesan penerapan nilai murni ini kepada murid-murid? Jadi, penerapan nilai-nilai murni ini akan menjadikan pembelajaran tidak hanya tertumpu kepada pembelajaran dalam akademik sahaja, namun guru dapat menerapkan pendekatan pengajaran nilai murni dan pendekatan moral kepada murid-murid. Melalui pendekatan ini, nilai murni ini turut membantu untuk membentuk jati diri dalam diri murid-murid dan membina karakter yang lebih positif semasa pembelajaran murid. Apa? Baiklah, sesuatu yang mempunyai kelebihan tentulah mempunyai kekurangan. Jadi, apakah kekurangan yang terdapat pada RPH yang dianalisis oleh kumpulan kami? Jadi, ayo sama-sama kita lihat. Baiklah, untuk kekurangan yang dapat dianalisis oleh kumpulan kami, iaitu RPH ini, pengajaran dalam RPH ini tidak dapat dilaksanakan dan tiada pengganti. Walaupun RPH ini mempunyai kebaikan dari segi strategi pembelajaran, namun RPH ini tidak boleh dilaksanakan kerana berlakunya pertindihan dengan program sekolah. Jadi, guru tidak menyediakan sebarang alternatif yang lain, iaitu plan B, untuk menguruskan situasi ini. Hal ini demikian akan menyebabkan pembelajaran terhenti dan objektif pembelajaran pada hari itu tidak tercapai. Contoh yang dapat dilihat dalam RPH yang dianalisis ini, guru ada menyatakan pada sesi refleksi tidak boleh dilaksanakan kerana pengajaran tidak dapat dijalankan kerana program kacau bubur Ashura dijalankan. Jadi, apabila guru tidak menyediakan pelan ganti seperti penjadualan semula kelas di tugasan murid ataupun aktiviti PDPR, di perkara ini boleh menyebabkan tiada akan menjejaskan kesinambungan pembelajaran murid-murid pada tajuk-tajuk yang disediakan oleh guru pada hari tersebut. Jadi, ia mengganggu murid untuk belajar pada peringkat seterusnya. Jadi, pentingnya pelan ganti perlu disediakan oleh guru. Benda kecil ni bodoh. Baiklah, untuk kekurangan yang kedua yang terdapat dalam RPH ini, iaitu penilaian kurang jelas dan tidak menyeluruh. Dalam bahagian penilaian dalam RPH ini, guru ada menyebut semakan terhadap lembaran kerja murid. Namun, guru tidak terlebih dahulu untuk memberikan keterangan mengenai bagaimana cara guru untuk mengenal pasti, untuk menilai kemahiran berfikir, pembentangan murid, pembentangan kumpulan dan kadar pelibatan aktif murid. Jadi, guru tidak menyediakan rubrik atau instrumen penilaian yang digunakan untuk menilai hasil kerja murid secara berkesan. Jadi, contoh dalam RPH ini,
guru hanya menyatakan semakan lembaran kerja murid. Jadi guru tidak terlebih dahulu untuk menerangkan pada murid-murid bagaimana guru untuk menilai hasil kerja murid ini. Jadi, apakah kesan daripada tindakan guru ini? Jadi, guru tidak dapat mengukur tahap penguasaan murid secara objektif. Jadi, penilaian yang dilakukan ini tidak komprehensif, iaitu tidak meluas. Dan pencapaian murid dalam melaksanakan aktiviti ini pembentangan kumpulan dan kebolehan murid tidak dapat diukur dengan sempurna. Baiklah, untuk kekurangan yang terakhir yang dapat dianalisis oleh kumpulan kami, iaitu masa tidak seimbang dengan keperluan aktiviti. Di mana kesesuaian aktiviti dengan masa yang ditetapkan oleh guru itu tidak mengikut keperluan. Jadi, masa yang diperuntukkan untuk beberapa aktiviti, terutamanya aktiviti pembentangan kumpulan, adalah terlalu singkat jika kita bandingkan dengan keperluan bilik darjah sebenar. Jadi, pembentangan daripada setiap kumpulan itu mestilah mempunyai masa yang lebih panjang untuk memberi ruang kepada murid-murid ini untuk mengemukakan idea secara lebih bermakna. Jadi, masa yang diperuntukkan ini amatlah singkat, tidak membantu murid untuk mengembangkan lagi idea-idea mereka. Contoh dalam RPH yang disediakan yang kami analisis iaitu pada langkah yang kedua. Masa yang diperuntukkan itu adalah 20 minit sahaja, iaitu aktiviti perbincangan dan pembentangan kumpulan. Jadi guru perlu memastikan peruntukan masa dengan aktiviti itu perlulah sesuai dengan peruntukan masa yang diberikan. Jadi kesan kepada apabila masa tidak cukup yang diberikan oleh guru akan menyebabkan pelaksanaan aktiviti menjadi tergesa-gesa. Jadi murid ini tidak sempat untuk melakukan perbincangan secara mendalam, dan ia memberi kesan terhadap keyakinan mereka untuk membentangkan hasil kerja mereka. Secara tidak langsung, hal ini akan menjejaskan pembelajaran mereka dan tidak dapat mencapai potensi yang maksimum. Terutamanya murid yang pemalu ini mungkin akan menyebabkan mereka sedikit tidak dapat mereka untuk mengadaptasi ahli kumpulan mereka untuk memberikan idea, kerana dia lebih malu untuk mengemukakan idea mereka. Seterusnya, kita berpindah kepada penemuan baharu yang terdapat dalam RPH yang dianalisis. Penemuan baharu yang pertama yang saya dapati dalam RPH ini adalah penggunaan bahan nyata. Di sini saya tunjukkan di dalam RPH ini di mana RPH ini menggunakan topi keledar yang asli dalam pembelajaran. Guru menggunakan topi keledar secara fizikal dalam set induksi untuk menarik minat murid serta mengaitkannya dengan tajuk Idola Jelita. Ini menunjukkan usaha menyuntik elemen realistik dan konseptual sejajar dengan pembelajaran konseptual. Dengan adanya penggunaan topik keledar yang asli ini, maka dapat meningkatkan lagi minat murid hari ini kerana murid dapat merasai atau menyentuh sendiri bahan itu dan dikaitkan dengan situasi sebenar. Maka ini menjadikan rasa ingin tahu murid dapat dirangsang dan dapat melanjutkan lagi pelajaran tentang Idola Jelita. Ini menunjukkan bahawa penggunaan bahan yang nyata sangat membantu dalam pembelajaran yang berkesan. Seterusnya adalah penerapan nilai murni dan kewarganegaraan. Seperti yang dilihat di dalam contoh RPH, terdapat penekanan tentang nilai murni, kasih sayang, perhatian menghargai, dan juga ilmu tentang pendidikan sivik dan kewarganegaraan. Pembelajaran bukan sahaja bagi kegunaan di dalam kelas,
namun ia juga berkaitan dengan kehidupan nyata. Dalam RPH mementingkan penggunaan topik LEDA menjadikan murid patuh dengan undang-undang negara. Kesan daripada penerapan nilai murni dan kewarganegaraan adalah apabila adanya penerapan nilai murni dalam diri murid, maka dapat membentuk sasiah yang mempunyai akhlak yang baik. Kesedaran murid juga terhadap negara juga dapat dipupuk serta menghargai pentingnya undang-undang dalam permotoran. Seterusnya kita pergi kepada usaha-usaha yang boleh ditambah baik dalam RPH yang dianalisis. Yang pertama adalah penyesuaian kandungan jika aktiviti terganggu. Di mana kita melihat di sini adalah aktiviti yang dijalankan adalah murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Dan setiap kumpulan diagihkan dengan kertas mahjong. Dan mereka ini akan membentangkan hasil mereka di hadapan kelas. Aktiviti yang dijalankan kadang-kadang berjalan tidak sesuai dengan perancangan, terutamanya faktor masa yang singkat dalam bilik darjah. Namun, ada beberapa perkara yang boleh kita lakukan apabila berlakunya kekangan ini. Yang pertama adalah pemerkasaan digital. Guru boleh menyarankan murid agar menggunakan digital sebagai teknik penyampaian yang boleh ditonton selepas waktu bilik darjah. Ini dapat memastikan maklumat akan dapat dicapai walaupun berlaku ketidakcukupan waktu bilik darjah. Guru juga boleh menyediakan pelan alternatif. Dalam RPH tersebut, pembentangan secara kumpulan memakan masa yang sangat banyak. Langkah yang boleh diambil ialah mengecilkan skop penyampaian seperti daripada pembentangan kumpulan kepada semua murid diganti kepada perbincangan dalam kumpulan sahaja. Kesan daripada aktiviti yang dijalankan ini adalah objektif tercapai namun dicapai dalam waktu yang singkat. Seterusnya adalah penilaian murid dilakukan secara holistik. Seperti yang dilihat di dalam RPH ini, di mana penilaian yang dilakukan oleh guru hanyalah semakan kepada lembaran kerja yang disediakan oleh murid sahaja. Penilaian terhadap murid hanya dilakukan berdasarkan lembaran kerja dan bukan secara holistik seperti kognitif, afektif dan juga psikomotor. Dan guru boleh menggunakan beberapa cara untuk menilai hasil pembelajaran murid dalam kelas. Antaranya ialah melakukan soal jawab guru dengan murid. Guru hendaklah sentiasa memastikan agar setiap lembaran kerja murid dianalisis bersama dengan kumpulan murid. Ini dapat memastikan penilaian guru terhadap murid menjadi lebih tepat. Seterusnya, guru juga boleh melakukan perbincangan lembaran kerja. Guru boleh melakukan perbincangan setelah menerima semua lembaran kerja murid. Ini dapat memberi gambaran kepada murid bahawa pembelajaran bukan hanya semata pada peperiksaan. Terima kasih kepada saudara Rohaizat. Baiklah, di sini saya akan terangkan apakah impak kepada proses PDPC pada masa akan datang dan adakah boleh diteruskan. Baiklah, yang pertama, aktiviti ini kreatif dan menarik minat murid melalui elemen visual dan fizikal. Ia juga berjaya mengaitkan tajuk pelajaran dengan situasi harian. Maknanya di sini, murid-murid sekaligus dapat mempelajari apa yang diajar oleh guru dan secara tidak langsung ini boleh digunakan dalam tugasan harian. Baiklah, yang kedua, boleh disesuaikan dan diadaptasi mengikut keperluan semasa sama ada melalui penggunaan alat digital, pembezaan tugasan mengikut tahap penguasaan murid mahupun pemanjangan aktiviti ke dalam program luar kelas jika berlaku gangguan masa pengajaran seperti aktiviti kokurikulum dan atau sambutan khas. Baiklah, yang ketiga ialah menyediakan peluang kepada murid untuk terlibat secara aktif dan bermakna dalam proses pembelajaran, terutamanya melalui penggunaan soalan, bertumpu dan mencapah yang menggalakkan penglibatan kognitif serta penerokaan yang kritis. Ya, itu saja. Baiklah, bagi isi pembelajaran dalam RPH yang seterusnya, apakah impak yang memberi kesan kepada PDP pada masa akan datang ialah yang pertama,
Murid diasah dengan dua jenis kemahiran fakta dan pemikiran kritis. Soalan mencapah memberi ruang murid untuk berfikir secara kreatif dan menganalisis. Baiklah, di sini murid secara tidak langsung dapat mengasah kemampuan berfikir yang boleh digunakan semasa di dalam exam maupun di dalam bilik darjah. Baiklah, yang kedua, meningkatkan kejelasan dan fokus murid terhadap fakta. Soalan bertumpu membantu murid mengenal pasti maklumat khusus dalam teks dan melatih keupayaan mereka untuk mengekstrak isi-isi penting secara tepat. Ini seterusnya meningkatkan kecekapan membaca dengan pemahaman dan memberi asas kukuh sebelum mereka beralih ke soalan yang lebih tinggi. Baiklah, soalan bertumpu ini ataupun kebaikan yang kedua ini memberi kelebihan kepada murid semasa menjawab exam lah terutamanya. Oleh kerana murid sudah diasah ataupun murid sudah dilatih untuk mencari isi-isi penting ataupun maklumat khusus melalui aktiviti RPH di dalam kelas. Jadi, aktiviti ini secara tidak langsung dapat mengasah kemampuan tersebut supaya murid lebih cekap dan dapat meningkatkan pemahaman murid terhadap sesuatu teks ataupun pembelajaran. Baiklah, yang ketiga ialah meningkatkan keupayaan komunikasi dan keyakinan diri. Aktiviti seperti menjawab secara lisan di hadapan kelas atau membentangkan hasil pembincangan membolehkan murid mengasah kemahiran berkomunikasi serta meningkatkan keyakinan diri dalam menyampaikan pendapat ataupun menjawab soalan berstruktur. Baiklah, di sini fokus utama pada kelebihan ini adalah dapat meningkatkan keyakinan diri murid. Oleh kerana semua murid adalah tidak sama dari segi keyakinan mereka, dari segi persiapan mental untuk mereka bercakap di hadapan. Jadi aktiviti ini sesuai untuk meningkatkan keyakinan diri mereka untuk berkomunikasi. Baiklah, bagi aktiviti yang terakhir yang memberi kesan, yang pertama ialah menggalakkan kerja berpasukan, komunikasi dan pembelajaran aktif. Ini juga memupuk kemahiran insaniah yang penting. Baiklah, melalui aktiviti ini, murid dapat mengaplikasikan kerjasama dalam kumpulan dan dapat secara tidak langsung dapat berkomunikasi dengan baik sama ada memberikan hujah ataupun memberikan pendapat dan saling bertanya soalan ataupun berkongsi pendapat. Jadi yang kedua ialah menggalakkan interaksi sosial dan kolaborasi bermakna. Baiklah, murid didedahkan kepada suasana kerja berpasukan yang memerlukan mereka untuk bertoleransi, berkongsi idea serta mendengar dan menghargai pandangan rakan. Ini membantu membina kemahiran interpersonal dan menyamai nilai kerjasama serta rasa tanggungjawab dalam kumpulan. Baiklah, akhir sekali ialah dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif dan interaktif. Aktiviti menggunakan kertas mahjong dan penanda mewujudkan suasana yang menyeronokkan dan merangsang penglibatan aktif murid. Bilik darjah menjadi lebih hidup apabila murid bergerak, berbincang untuk menghasil kerja bersama-sama. Jadi, yang poin yang terakhir ini adalah melalui aktiviti ini suasana dalam kelas seperti hidup. Jadi suasana dalam kelas itu menjadikan murid lebih selesa untuk belajar dan dapat menarik minat murid untuk belajar oleh kerana suasana yang harmoni. Jadi secara tidak langsung murid-murid suka akan suasana itu dan dapat meningkatkan motivasi mereka untuk belajar. Adakah objektif tercapai atau tidak? Baiklah, berdasarkan refleksi yang dicatatkan dalam rancangan pengajaran harian RPH, sesi pengajaran dan pembelajaran yang dirancang tidak dapat dilaksanakan kerana berlakunya gangguan luar jadual.
iaitu penganjuran program Kacau Bubak Syura pada hari yang sama. Oleh itu, keseluruhan aktiviti PDPC yang dirancang termasuk pelaksanaan aktiviti bertumpu dan mencapah yang menjadi tunjang utama bagi mencapai pembelajaran tidak sempat dijalankan. Memandangkan tiada proses PDPC berlaku, objektif pembelajaran yang dirancang tidak dapat dicapai. Ini termasuk objektif untuk membolehkan murid menyenaraikan jawapan kepada soalan bertumpu secara tepat dan menerangkan jawapan kepada soalan mencapah secara bertulis. Oleh itu, tidak wujud sebarang evidence atau data untuk menilai sejauh mana objektif pembelajaran tersebut dapat dicapai. Baiklah, kesimpulan yang boleh saya buat pada RPH ini ialah RPH ini dirancang dengan baik dan berfokus kepada pembelajaran aktif, penerapan nilai murni serta penguasaan kemahiran berfikir aras tinggi melalui aktiviti menarik seperti penggunaan BBM sebenar, pembincangan kumpulan dan soalan mencapah. Aktiviti-aktiviti ini sesuai diteruskan pada masa akan datang kerana mampu meningkatkan penglibatan murid dan menyokong pembelajaran bermakna. Namun, sesi PDPC tidak dapat dilaksanakan kerana berlangsungnya program Kacau Bubak Syura pada hari yang sama. Oleh itu, objektif pembelajaran tidak dapat dicapai kerana tiada pelaksanaan aktiviti untuk mengukur pencapaian murid. Secara keseluruhannya, walaupun objektif tidak tercapai, perancangan pengajaran yang disediakan tetap relevan dan berkesan serta wajar dilaksanakan dalam sesi pengajaran yang seterusnya. Baiklah, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.